Tapi sebelum itu nanti dulu kita minta izin dari Datuk kemudian kami teruskan. Okeylah. Ini kami dulu saya kita untuk terutama di sini. Saya akan ada soalan. Saya bawa lagi berani dan gampang bukan lagi ano. Saya bertanya kepada tu. Bagaimana yang pemuda ano daripada saya? Apakah peranan pemuda saya sebagai pemuda? Kerana saya melihat pemuda-pemuda di mana-mana pun sekarang mudah sokok dengan wang berjuta-juta ringgit dan mengepikan pemuda-pemuda seperti kami. Yang keduanya semasa pilihan raya 2004 politik berkeluarga bukan saja diamalkan di peringkat tertinggi tetapi bercambah ke peringkat bawahan. Apakah politik berkeluarga atau berdinasti ini yang menaikkan keluarga sendiri? Apakah efek kesannya kepada orang seperti saya dan orang agama? Terima kasih. Ya, memanglah kita tak boleh bagi orang luar masuk pemuda. Kalau dia masuk pemuda, share semua nanti bagi kepada banyak orang, jadi kita dapat situ. Sebab tu tak boleh masuklah orang yang duduk di luar tu lah. Jadi kontrak ni bukan banyak sangat. Jadi kalau masuk online nak kena bagi kontrak ni, kita dapat sikit lah. Baru-baru ini saya diberitahu masuk Sarawak, kata 85% daripada kontrak yang terdapat kepada orang Melayu ini di Alibaba kan. 85%. Kalau boleh bagi nama orang ni, kita boleh tahu lah yang mana. Tapi nama taklah. Cuma kata 85%. Apa dia 85% ni? Saya dulu Anwar tuduh saya bagi kontrak ekonomi. Dengan itu saya bagi arahan kepada pegawai supaya mendedahkan senarai orang yang dapat kontrak. Rupanya yang dapat kontrak itu banyak keluarga Anwar kan. Saya. Jadi kalau kerajaan sekarang ni mendedahkan nama-nama orang yang dapat kontrak yang banyak ni, bukankah ini akan menyelamatkan mereka daripada tuduhan? Sekarang ni banyak orang tuduh gunanya pemimpin negara bagi kontrak kepada adik-beradik dia, bagi kepada bahagian-bahagian namu yang sokong dia, pemuda anu yang sokong dia. Ini semua tak benar. Tapi kalau nak proof kita tak benar, bagilah tahu nama siapa yang dapat. Kita pun nak tahu juga sih. Berkenaan dengan politik keluarga ni, jadi kita lah ni ikut cara Singapura, PAP. PAP benar nama pemilihan kekeluargaan dinasti Lee. Jadi nampak cukup maju Singapura kerana ada dinasti ini. Pendapatan per kapita dia dah $16,000 Amerika. Kita bawa $5,000 Amerika. Jadi kalau nak dapat per kapita income 16,000, patutlah kita ada dinasti di sini kan. Jadi dengan itu akan majulah negara kita. Karena kalau kita tahu 16,000 ni adalah angka average. Jadi angka average ni kadang-kadang kalau kita periksa betul-betul, dia memberi gambaran yang tak kena. Umpamanya kalau ada 1,000 orang dan seorang daripada 1,000 itu mendapat 1 million ringgit, pada average-nya 1,000 orang dapat 1,000 ringgit seorang. Cuba kira-kiranya. Kalau seorang dapat 1 juta ringgit, di antara 1,000 orang, on the average, each one will get $1,000. But you know, only one person got $1 million. The rest got nothing. But average, dia dapat 1,000. Demikian juga di Malaysia ni, kalau keluarga kita dapat berbilion-bilion ringgit,
dan kita ambil average per capita income Malaysia, banyak orang dapat lah yang jadi penanggung beca pun milenial juga. Pasal satu orang jadi milenial dia kan, inilah kira-kira per capita ini tak boleh kita percaya sangat, kerana dia tak beli gambaran yang benar. Tuan-tuan dan perempuan, saya ucap terima kasih lah kerana soalan-soalan. Terima kasih.